Abang besar DAP sendiri dah sound Ketua Menteri Pulau Pinang. Mesti ada yang tak kena ni. Korang layan video ni sampai habis. Lim Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang selama 2 penggal bukan calang-calang orang, pernah urus tadbir negeri tersebut. Tapi hari ni dia sendiri tegur pentadbiran Pulau Pinang yang diwakili oleh partinya sendiri iaitu DAP. Sekarang ni DAP kritik pentadbiran DAP. Apa isunya sampai beliau sendiri tak boleh duduk diam? Yang pertama adalah rizab negeri pada tahun 2019 ada sebanyak 1.5 bilion, tapi pada tahun 2025 ni hanya tinggal 45 juta sahaja. Persoalannya, ke mana duit negeri lesap macam tu je? Yang kedua, berkenaan dengan tanah 559 ekar dijual hanya pada harga 646 juta kepada syarikat UMECH. Sedangkan konsortium lain tawar dengan harga yang lebih tinggi iaitu 818 juta. Kenapa tolak tawaran lebih tinggi? Aduh, jangan ada kroni sudahlah. Yang ketiga, hutang kerajaan kepada PDC iaitu Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Penang Development Corporation, nak lebih daripada 300 juta dalam masa tak sampai 2 tahun pun. Tapi tak dimaklumkan kepada rakyat. Dia macam tu je. Yelah, yang busuk-busuk ni mana dia nak bagi tahu. Yang keempat adalah kaki tangan PDC tadi dapat bonus 6 bulan gaji. Padahal ekonomi sekarang tengah gawat. Rakyat berjimat tapi kerajaan masih bermewah-mewah. Dahlah poin ketiga tadi, kerajaan negeri berhutang. Ini bagi bonus pula. Dan yang terakhir, program rakyat seperti Ais Sejahtera mungkin terjejas. Sedangkan kerajaan negeri baru je beli 15 biji buah kereta Toyota Camry 2.5V dengan kos 3.31 juta. Boleh rujuk video saya sebelum ni. Kesimpulannya, urus tadbir negeri perlu seseorang yang amanah dan tahu urus tadbir negeri dengan baik tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak dalam menjaga kepentingan orang ramai. Wahai rakyat Pulau Pinang, adakah anda masih lagi nak kekalkan DAP sebagai Ketua Menteri anda?